So kita nak lalu lorong kat sana tu. So kita akan masuk dalam. Nanti kita sambung video bro. Okey, so kita masuk dah dalam bangunan ni. So kita tengok apa yang ada. So keadaan tu nampak macam sama macam ni orang kata apa, padang besar ah. Padang besar Perlis tu lebih kurang ah. Sebab bro daripada Perlis. So sama sajalah konsep dia. Tengok makanan apa-apa yang dijual pun sama. Okay. So nampak tak? Ni ada banyak jual gula ni, gula Melaka. Ya, orang nak lalu, tak boleh halang ni. So kat sini dia ada jual makanan, orang kata apa, barang basah juga. Okay, dia ada jual orang kata apa, barang basah lah. Ada ayam, ikan semua dalam pasar ni. Okay, so dia ada sedikit kelainan lah. Tapi kalau barang-barang lain tu lebih kurang di padang besar. Nampak lah. Inilah pasar Siti Khadijah. Okay. Ni ada jual budu. Tu ada jeruk apa semua tu, jeruk bawang putih. Mula. Okay. So ada jual sayur-sayur lah banyak. Kopok leko. Nak beli apa? Nak beli apa? Beli apa? Lagi? Okay, kawasan ni ada jual berah-berah pulut lah. Ada jual berah pulut, berah wangi. Ni semua berah-berah kan? Kawasan beras. Okay, dia kata berah ni semua daripada ada Thailand lah, Thailand. Okay, apa tengok ni. Banyak berah. Beras. Okay. So kalau hampa nak main ni, hampa boleh main sebab dia orang kata komplit lah, semua ada. Daripada barang basah, barang kering sehingga ke beras. Okay. So kita akan masuk ke tengah balik. Okay. Kita tengok lagi apa yang ada. Okay. Ni semua jual ni macam tom yam, macam tom yam. Kepuk-kepuk semua ada di budu. Okay. So ni adalah keadaan di dalam dia. Atas tu ada jual baju-baju lah. Okay, bro shopping sesakan ni. Kopok ada, dengan kopok keping ada, macam-macam dengan budu. So dah beli banyak. So kita nak pergi letak kat kereta. Okay. Memang harga tu okey lah. So kita nak ke kereta ke kawasan tu lah. Kita pusing tengok sekejap. Okay. Okay, bro dah hantar tak saya apa, barang ke kereta. So kita naik balik. Kita nak naik ke tingkat 1 ke atas. Jom kita tengok ada apa kat atas. Okay, kena naik tangga. Okay, kita sampai dah tingkat atas. Kita akan tengok lah apa yang ada. Oh, sini lebih kepada bau rempah ni.
rempah-rempah. Okey. Lebih kurang macam padang besar juga. Oh. Ni ada lorong-lorong. So sini semua lorong pakaian. Nama tengok tu. Pakaian. Ni ada kain. Ni kain ni pun. Ya. Ni buat tengah lagi. Ada tu ni. Dia buat anak lek. Buat baju anak. Okey, ada jual baju-baju. Wah. Macam-macam ada. Ni lorong-lorong baju. Okey, kalau pemain apa boleh main ni, ada baju-baju balik ni. Baju-baju batik semua ni. Okey, memang menarik Okey, itulah dia kawasan baju tingkat 2, tingkat 3 ni. So ni adalah barang craft tangan sikit. Okey, ni daripada pandangan atas. Okey. Tengok ni. Oh. Cantik. Okey. So cukuplah kot hari ni. So kita akan turun balik lah. Okey, baju pun dapat. So kita turun. Okey. Itu saja untuk video bro kali ni. So kita dah sampai di Pasar Siti Khadijah. So kita nak keluar dan kita nak pergi tempat lain lah. Lepas kita balik lah. Okey. So ni nampaklah sikit ada bahagian craft ni. Okey. Okey, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.